Pengurusan wabak ni satu benda yang barulah. So, saya Azlina Yusof. Saya bertugas sekarang ni sebagai Timbalan Pengarah Unit Seksyen Agihan dan Pembangunan UPEN. Masa pengumuman pandemik ataupun lockdown lah. Kita start lockdown tu kan 18 Mac tu. So kita tanya-tanya macam apa efeknya? Is it that orang kata berbahaya, bencana sangat ke virus ni? Sebab kita tahu sebelum tu kita ada flu, kita ada HFMD, semua tu pada kita walaupun benda tu wabak, tapi tidaklah sampai ke tahap kita dah perlu sebimbang atau benda tu menjejaskan masyarakat as a whole dan negeri dan negara. Masa tu kita just tunggu arahan je lah. Sebab kita dah dengar dan kita dah dapat a few clues lah macam mana keadaan tu akan berlaku. Tapi sebenarnya kita tak expect to that extent sebenarnya. Tapi pengurusan wabak ni satu benda yang baru lah. Kalau saya nak kata pengorbanan tu sangat, orang kata tak terbayang lah betapa pentingnya pengorbanan keluarga dalam menyokong kita untuk berkhidmat dengan lebih baik lah. Satu cabaran sebenarnya kepada mana-mana pegawai yang menjawat jawatan sebagai pegawai daerah dan juga selaku pengurusi bencana daerah, kena mengawal emosi seluruh jentera yang sedang bertugas. Bukan sahaja petugas di pusat operasi tapi juga petugas-petugas yang bertugas di pos-pos. So we have to be with the team. So kalau tim angkat beras, kita pun angkat beras. Tim angkat katen telur tu, kita pun angkat juga katen telur tu. Tim pakai orang kata pakaian PPE tu, kita pun pakai juga sekali-sekali lah. Jadi saya kagum sangat kalau barisan petugas, especially barisan kesihatan yang pakai benda tu. It's an effort itself untuk melindungi diri dalam kita bertugas masa tu lah. Di awal-awal PKPD tu, di semua peringkat PKPD lah sebenarnya, bukan yang pertama saja, tapi setiap kali PKPD, a few days early, 2-3 hari yang pertama, kita rasa macam anxiety. Orang kata benda tu penat, memang penat lah. Tak dapat dinafikan, memang sangat penat. Kita bukan saja penat fizikal, tapi kita juga penat dari segi kita punya emosi, dari segi kita punya fikiran jugalah. Bila kita berkhidmat lah dalam government ni, saya rasa satu, kita ada pemimpin yang sangat supportive, pemimpin yang empower kita untuk handle situations. Kita macam family, betul-betul macam family saya rasa. Susah senang, orang kata kita boleh berkongsi bila orang hadirkan orang-orang yang sama-sama dapat merasai apa yang kita rasa. Orang kata saling memberi semangat dan saling membantu bila keadaan memerlukan. Kita kena jaga each other dan kita harap orang kata persaudaraan, persahabatan tu kekal untuk satu masa yang lama lah. Dan bila kita duduk sama-sama, kita boleh mengenang balik pengalaman-pengalaman pahit masa tu yang kita boleh bergelak ketawa pada hari ni lah.